Ada batu yang sama, yang tapi tidak cukup saiz. Kita pergi ke Sekayu, ada batu tu banyak, tak cukup saiz. Pergi lagi naik atas ke Bukit, ada batu tu, banyak batu tu, saiz tak ada. Lala saya kata, okey kita naik atas lagi. Terus saya ke Pekalang Gawi. Pekalang Gawi kita jumpa satu anak sungai, dia panggil Sungai Lawit. Di Sungai Lawit itu kita jumpa sebutir batu bersurat. Saiznya sama, tulisan tak ada. Tulisan tak ada. Jadi kita ambil kesimpulan, batu dia ambil dari sana. Dihilir ke bawah. Ke Kampung Buluh. Dan batu ni batu dolerite ni dia patah dan bukan pendekat dia gergaji tidak. Itu natural batu. Sebab tu bila kita tengok pada batu tu dia kata 10 undang-undang ada 3 undang-undang misi. Memang kawasan diri tu dia batu ni sifat dia kena beruah, dia macam tebu. Dia kat situ dia akan patah. Kalau salah kita letak, dia akan patah. Dia ada alur dia tu, dia akan patah. Satu, yang kedua ni dia blank. Dia belang. Mana tumpul, dia tak tajam. Kalau kita kat ni mata tajam tu yang tak. Itu natural batu tu lah. Jadi itulah saya ada buat balik 1-2 ke museum tu untuk kita buat ni. Dari sudut jarak tempat tu dengan dia ke bawah. Kita daripada ni Pekalang Gawi turun ke sini ke Kampung Buluh jauh kan. Dia sebelah sana sini. Tapi daripada Sungai Terengganu lah, itu Kampung Buluh kan. Jadi itulah kita ni. Semua dalam kita kata ni dia bukan sini saja. Jadi kita tengok dalam ni dia pada batu tu kita banyak ilmu yang ada. Sebab kita nak tengok ni kita tak boleh kalau kita letak sini bukan untuk orang sejarah saja mengkaji. Jadi saya kata pada masa itu why not kata kita panggil pakar-pakar, panggil pakar matematik, panggil pakar komputer, panggil pakar undang-undang, panggil bahasa, panggil pakar astronomi. Jadi kita buat sekali-kali